Okay guys, so kalau korang boleh tengok, ini standard monitor aku yang aku sambungkan daripada Mac aku. Dan aku gunakan monitor ARM ni. Monitor ARM ni aku ada review sebelum ni. So sebenarnya benda ni dia memudahkan aku lah. Contoh sekarang ni aku tengah buat mastering lagu. So dekat atas ni aku punya digital audio station aku. Kemudian dekat Mac ni aku buka untuk mixer aku lah. So dia akan jadi lagi detail lah sebab dia ada dua tau. So bila aku nak guna, aku siap boleh tengok yang ni. Ni untuk aku punya ni kelebihan kalau guna MacBook aku saja nak kongsi kat korang kan. Kalau guna MacBook, kelebihan dia bila korang guna mouse ni kan, kalau korang boleh tengok mouse aku ni, Magic Mouse ni, korang akan boleh scroll macam tu dia bukan ke atas ke bawah je tau, dia boleh ke kiri ke kanan. Tu sekadar iklan lah. So untuk monitor ARM yang aku guna ni, dia boleh naik turun ke bawah aku boleh naikkan dia ke atas, aku boleh turun ke bawah, lembut je. So kepada korang kalau rasa nak mencari monitor ARM yang macam aku punya ni, harga dia memang murah, berbeza lah dengan aku tengok monitor ARM yang lain. Ini antara yang the best price lah yang aku boleh dapat. So kalau korang nak dapatkan monitor ARM yang macam ni untuk nak buat kerja apa, memudahkan korang kan, nak buat editing pun mudah aja sebenarnya. So boleh tengok dekat bawah.